Selamat petang murid-murid. Selamat petang, cikgu. Kamu semua dah makan? Dah. Makan apa tadi pagi? Oh, aiskrim. Beli kat kantin je? Kalau Karen pula, beli kat mana? Makan apa? Saya makan nasi, cikgu. Makan nasi dengan lauk apa tu? Dengan lauk ni, cikgu, kari dal. Oh, rumah masak? Oh, okey. Tadi Karen cakap Karen makan pada yang mak kau makan kan? Jadi Karen biasanya kalau bawa makanan, biasanya Karen pakai plastik, pakai bom ataupun bekas makanan yang boleh dipakai semula. Saya bawa bekas makanan, cikgu. Lepas tu cuci kembali. Bagus tu Karen. Cikgu tanya ni sebab ada kena-mengena. Hari ni, cuba kamu semua perhatikan ketiga gambar. Cikgu bagi masa dalam seminit. Cuba bincang dengan secara berpasangan. Okey, kamu sudah perhatikan gambar ni kan? Okey, nanti cikgu dah tanya 4 soalan, boleh? Okey, 2 soalan untuk Pawi dan 2 soalan untuk Karen. Okey, soalan yang pertama, cikgu nak tanya Pawi, apakah yang berlaku dalam ketiga gambar ini? Boleh pilih salah satu. Gambar yang tengah-tengah. Okey, apa gambar tengah-tengah ni tengah tunjuk sebenarnya? Gambar yang tengah menunjukkan ramai rumah membersihkan kawasan rumput seperti daun kering dan sebagainya. Kepala sekolah kan? Okey, pandai. Jadi cikgu nak bagi hadiah. Terima kasih. Okey, Karen. Sama-sama Pawi. Okey, jadi Karen, cikgu nak tanya, apakah perasaan Karen tengok gambar pertama dengan gambar ketiga? Saya rasa marah. Kenapa tu marah Karen? Marah sebab orang macam Pawi, cikgu, dia membuang sampah. Oh, ni Pawi mana tadi? Sampai tu orang mata ke? Tak ada kan? Ada. Ada, cikgu. Tu Saya cikgu. Oh, saya bagus. rasa sedih juga, cikgu, dengan keadaan ini. Okey. Jadi soalan ketiga cikgu nak tanya Pawi lagi. Apakah nilai bumi yang boleh diamalkan berdasarkan ketiga gambar? Nilai yang itu yang makin dia nilai yang kena sama cikgu. Betul. Tengok macam budak-budak di sekolah bekerja sama tak kira daripada darjah 1 sampai darjah 6. Okey. Cikgu nak tanya Karen, macam mana bagaimana kita boleh menjaga alam sekitar kita? Macam contohnya tadi Karen kata Karen pakai bekas makanan yang boleh digital semula, boleh dipakai semula. Jadi apakah cara lain berdasarkan gambar ni untuk elakkan gambar satu dengan gambar 3 ni terjadi? Saya tak akan marah, cikgu, tapi mungkin saya boleh menasihati keluarga saya untuk tidak membuang sampah merata. Saya akan memberi mereka kesedaran, cikgu. Oh, faham. Okey, jadi rasanya hari ini kita nak belajar tentang tema apa ni? Okey, saya rasa kita akan belajar tajuk Alam sekitar. Pandai. Jadi kita kan sedang belajar bahasa Melayu kan. Jadi kamu semua rasa apakah kamu tahu tak cara untuk sampaikan dengan cara kita menyampaikan dengan kreatif? Tahu ke macam mana? tak tahu, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu ada sediakan satu bahan yang boleh membantu kamu semua. Seronok tak ada apa? Ya. Okey. Inilah yang kita akan belajar hari ini. Cuba baca sama-sama. Studio Alam Saja, cipta
Maksikan Saja. saja, betul tu. Okey. Okey, jadi mari belajar dengan Cikgu Azmi. Itu cikgu ke? Ya, itu cikgu. Okey. Yang pertama sekali, kita akan mulakan langkah yang pertama dalam studio ni, iaitu bikin saja. Iaitu arahannya ialah lengkapkan sajak di bawah dengan menggunakan bahasa indah dan santun. Jadi dalam ni ada satu rangkap sajak yang mengandungi 4 baris. Setiap baris ni ada tempat kosong yang perlu diisi dengan pilihan jawapan yang sesuai, sebab semua ni boleh dimasukkan tetapi mungkin kurang sesuai, mungkin tak dapat menghayati sajak tu bila diaklamasikan. Jadi cikgu nak secara individu kamu semua gunakan kertas yang cikgu akan bagi ni, tulis semula setiap baris dengan isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang paling sesuai, sebab ada yang jawapan yang sesuai, kurang sesuai, tak sesuai langsung. Faham semua? Faham. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk jawab. Cikgu bagi 5 minit lah. Okey, ini untuk dia untuk Fabi, ini untuk KL. Kalau ada apa-apa perlu tolongan daripada cikgu, boleh bagi tahu ya. Okey, semua dah siap ke? Okey. Jadi cikgu nak tanya, kamu semua pernah mendeklamasikan saja tak sebelum ni? Benar, cikgu. Oh, kamu baru je masuk tahun 4 kan? Jadi nak tak kamu dengar contoh penyampaian mendeklamasikan saja? Okey. Cikgu akan paparkan video. Jadi kamu nanti cuba untuk tiru Akak Nur Rizal ni untuk mendeklamasikan saja. Gaya penyampaian dia, intonasi suara dia dan cara gaya bahasa yang dipakai. Boleh? Boleh. Ya, 1, 2, 3. Keindahanmu bagaikan syurga, air laut yang berombak-ombak.
menjaga alam ini kerana alam ini tidak ternilai. Sekian, terima kasih. Okey, kamu semua dah tengok tadi kan cara mendelegasikan sajak dengan betul. Ya, dah tengok cikgu. Rasa-rasa kamu semua boleh ke tiru akad Nurhaliza tadi? Okey, tak apa. Nanti kita tengok kalau ada yang silap nanti cikgu betulkan, okey? Okey. Seterusnya, kita pergi ke stesen yang kedua, iaitu persembahkan sajak anda. Okey, dengar arahan betul Arahan yang pertama, baca sajak dengan jelas. Gunakan intonasi yang sesuai, tunjukkan ekspresi muka atau mimik muka yang sesuai, dan gunakan gaya atau pergerakan badan yang bersesuaian macam dalam video akad Nurhaliza tadi. Boleh semua? Boleh. Okey, cikgu nak tanya siapa yang sekiranya boleh persembahkan sajak yang ditulis dan diisi tempat kosong tadi terlebih dahulu. Cikgu nak pilih Pavitra. Boleh Pavitra? Okey, sekejap cikgu nak buka muzik. Aku berasa kita harus menanggung demi lestari dan sejarah. Okey, cuba cikgu tengok betul tak kawan punya. Okey, yang pertama sekali alam yang bersih. Dia rasa betul tak? Okey, yang kedua, aku berasa prihatin. Okey, yang ketiga, kita harus bertanggungjawab demi lestari. Okey. Jadi sekarang ni, kau boleh duduk di tempat asal. Okey, seterusnya, cikgu nak panggil Caroline untuk persembahkan sajak anda. Boleh? Boleh. Alam yang bersih, aku berasa prihatin. Kita harus bertanggung jawab demi lestari. Ya, betul. Jangan pandai pun kita tak mestikan sajak. Tapi sekarang ni, tadi kamu semua baca kan? Ya, cikgu. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu hafal boleh? Boleh. Okey, jadi cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu hafal. Boleh? Boleh. Okey. Kita dari sekarang.
Okey, dah semua murid-murid? Okey. Sekarang cikgu nak siapa suka rela? Kali ni cikgu nak suka rela. Boleh angkat tangan. 1, 2, 3 angkat tangan. Okey, Caroline. Boleh disempurnakan saja anda. Okey. Alam yang bersih. Aku berasa di hati. Kita harus tanggung jawab demi sejahtera. Okey. Baiklah, boleh saya katakan bagi perangkat pada jenazah. Okey, seterusnya Pavitran sebagai saja yang ada apa tadi? Ya. Okey, boleh mula. Alam yang bersih, aku berasa di hati. Kita harus bertanggung jawab demi sejahtera. Okey, pandai. Kita beri kedudukan kepada pasangan anda. Saya kamu tidak begini. Alamak, tak apalah. Kita belajar sama-sama, boleh? Okey. Kita semak semula yang pertama sekali. Cuba baca bersama-sama. Baca macam biasa tu. Okey, 1, 2, 3. Alam yang Alam yang bersih. bersih. Okey, betul. Baris yang kedua. Aku berasa di hati. Okey, betul. Kita harus Kita harus bertanggung jawab okey, betul. Lagi sekali. Demi apa? demi sejahtera. Lestari. Okey, lestari ke sejahtera? Mana sejahtera yang paling tepat? Ke harmoni cikgu. Okey, dalam jawapan ini macam cikgu cakap tadi, ada yang tak sesuai, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai. Okey, jadi jawapan kamu berdua sebenarnya sesuai, dua-dua sesuai. Ya, tapi kamu kena bila kamu bersempahkan tu kamu kena gunakan gaya bahasa dan intonasi yang sesuai. Contohnya sejahtera, siapa yang sejahtera tadi? Saya kalau kira lestari. Lestari boleh dia ikut. Sebab lestari itu bermaksud kita kekalkan alam yang bersih tadi. Kalau sejahtera pula, kalau alam yang bersih, mestilah hidup kita sejahtera. Maksudnya dua-dua jawapan diterima. Itu betul ya cikgu. Ya betul. Dia terbuka melalui pilihan jawapan yang diberikan. Okey, lagi habis sekali. Cuba baca apa ni? Masa untuk kuis. Seronok tak? Seronok. Okey, siapa nak main angkat tangan? Saya. Okey, jom kita main sama-sama, okey? Okey, kamu semua dah sedia? Okey. Jadi, pertama sekali, apakah maksud lestari? Tadi cikgu dah cakap dah. Apakah maksud lestari? Tetap. Okey, siapa nak datang ke depan? Sentuh papan ni, boleh sentuh. Okey. Apa maksud lestari? Apakah, okey, soalan yang kedua. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Apakah Nasibkan saja ini. Okey, siapa nak datang ke depan untuk dekat? Okey, kita boleh dekat. Wah, betul. Tepuk tangan. Okey, yang kedua. Kira cuba baca apa soalan saya. apakah tema yang paling sesuai dengan aktiviti ini? Okey. Siapa nak saya berikan?
Okey, Fabi ibu baca. Manakah ayat yang menunjukkan penggunaan bahasa Okey, cuba baca sama-sama pilihan pertama. Okey, 1, 2, 3. Naik itu sangat Sesuai ke? Sesuai. Okey, kita pilih, kita pergi kepada pilihan kedua. Sesuai tak? Sesuai kan? Yang pilihan ketiga pula. Sesuai ke tak? Okey. Sesuai. Pilihan yang keempat, kita baca sama-sama. Sesuai tak pilihan ini? Okey, dalam ayat ini ada tak perkataan yang kamu tak faham? Lesu ni detik, penat, tapi dia secara hyperbola. Maksudnya sungai ni dia kan sepatutnya tak ada perasaan. Kehidupan tu benda yang bernafas, benda yang umum, benda yang berkembang biak, benda yang beranak-anak. Okey, lesu ni ialah penat, tapi dia menggambarkan hyperbola. Sebab sungai ni bukan sesuatu yang boleh berasa penat, tapi dia nak gambarkan bahawa sungai itu orang boleh penat kalau dia contohnya asyik ada kerja, asyik ada tugasan dan tugasan. Okey, faham tak? Faham cikgu? Okey, cuba bagi terangkan balik apa maksud lesu. Lesu itu maksudnya detik. Okey, pandai. Siapa nak pergi dekat tempat? Kami ingin tengokkan Boleh pergi dekat. Tak boleh. Okey, betul. Okey, baca hafal mana ini? Okey. Amal rasa mana satu yang paling sesuai? Macam mana? 1, 2, 3. bangga dan puas hati. Bangga dan puas hati? Patutnya bimbang dan sedih bila saya main-main. Main-main dah ini ke? Alamak. Okey, ni kali ni cikgu yang tekan Boleh? Sebab cikgu yang tekan. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya. Nilai Apa ini sesuai diamalkan untuk menjaga alam sekitar. Betul tu. Nilai Bertanggungjawab. Okey, bagi tolong buktikan. Okey, betul. Okey, baik baca soalan Apakah tindakan yang paling berkesan untuk menjaga kebersihan sekolah? A. Benar-benar dilakukan saja. B. Menulis sampah bila diarahkan. C. Menggambarkan kebersihan secara konsisten setiap hari. D. Membersihkan kawasan tertentu sahaja. Okey, sama-sama 1, 2, 3. Mengamalkan kebersihan secara konsisten setiap hari. Okey, betul. Okey, soalan yang seterusnya. Mengapakah penggunaan bahasa yang indah penting dalam saja? Yang mana ada Fabi? B. Tekan Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Okey, ini cikgu kita baca sama-sama Kita bertiga sama-sama. Apakah kesalahan utama jika alam sekitar tidak dijaga dengan baik? Okey, Karen, cuba jawab. Kebersihan menjaga
sekali antara berikut ayat katakah yang paling sesuai digunakan dalam saja untuk menjaga alam sekitar? Okey, Fahmi, cuba jawab. Marilah bersama-sama menjaga alam demi kesejahteraan bersama. Okey, sudah. Okey, so okey, kita dah sampai ke bengkel yang terakhir kita iaitu ini. Jadi, cikgu nak tanya kamu semua. Adakah terdapat sebarang soalan yang bermain di minda kamu semua? Ada tak? Saya tak faham maksud prihatin. Okey, prihatin ni kalau kamu nak faham dengan mudah ialah perasaan yang kamu letakkan perasaan kamu tu rasa macam menghayati perasaan orang lain tu. Contohnya kamu prihatin mangsa banjir, jadi kamu berasa sedih, berasa macam simpati lah. Faham? Okey, jadi cikgu pula nak tanya kamu semua. Berdasarkan kelas kita pada hari ini, apakah yang kita telah belajar? Kita belajar saja. Betul, Fahmi. Yang kedua, kita belajar apa kira? Kita telah belajar menjaga masyarakat saja yang bertema alam sekitar. Okey, tepat sekali jawapan Fahmi. Bagus. Jawapan Carol sangat tepat. Okey, itu saja kelas pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jangan lupa buat latihan muka surat 36 dah sampai 38 tentang alam sekitar. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, tunggu semua. Okey, tunggu cikgu Linda datang.